lepaskan, karena kaulah cinta terakhirku. Tak bisa ku hidup tanpamu, tak bisa ku berdiri tanpamu selamanya. Ini hasil bumi orang Melayu. Kenapa Belanda nak jaga? Tembak! Dengar cerita dah 999 orang yang kena sembelih. Kau nak jadi bangsa yang ke-1000 kau. Pulang ikan ini kepada isteri ku, Kuping. Kamilah 6 jelaka. Keluarga yang dianggap pelindung menjadi neraka yang membakar jiwa. Ibu dah tak boleh handle Mia lah. Tak boleh lah, Bu. An busy sangat. Dengan bayang-bayang dosa yang terus mengekori. Rumah tu sepatutnya lindung aku, tapi itulah tempat neraka jahanam aku. Keluarga itu, Jumaat hingga Ahad 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Dan Hasrat Murni. Ada kala kegembiraan kita mampu lenyap dalam sekelip mata akibat persepsi kita. Dia ingat aku singkit sangat ke? Usah fikir dengan mata, usah rasa dengan hati. Dia ingat aku nak curi beg dia ke? Fikir secara positif, rasa dengan rasional. Kerana apa yang kita fikir Dia ingat saya bagi duit palsu kah? dan apa yang kita rasa tak semestinya benar. Baju cantik lah. Beli mana? Baju ni ke? Saya beli kat sebelah je. Oh, Rajinnya awak. Pagi tadi jual potong ayam. Sekarang hantar barang pula. Tak ada lah, Kak. Ini lebih lah, Kak. Ni, Baki. Lain kali pakai QR je. terima kasih. Kerana seperti saya, persepsi itu sebenarnya tidak nyata. Kita mampu mengubahnya secara positif dan rasional untuk hidup yang lebih bahagia. Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama kita memelihara keamanan negara. Bentangkan